Okay guys, sekarang kita orang pergi dekat Miniso. Kita tengok barang. Cantik weh, pasal murah-murah. Semua barang. Dia menampuk. Itu ada batu lesung. Batu lesung RM10. RM10. Wah, itu nak beli batu lesung kan? Oh man, cantik weh barang-barang dia. Baru RM5. Macam ni tengok. Pinggan dia cantik. RM10. Kalau ada rumah tu aku nak beli barang kat sini je lah. Murah-murah. Cantik guys. Nampak? Dia RM10.90. Yang lain ni. Mana pisau? Ini. Kita dah tengok apa tadi? Tadi bukan kita nak tengok ni ke? Sudut-sudut. Macam Sudut-sudut. sini Berapa ni? Berapa ringgit? RM2. 60 sen. Wah, itu aku beli dekat dia orang mahal. Murah je. Itulah sini banyak murah-murah. Tak tahu apa. Untuk cuci kan letak sabun. Lepas tu terus sabun je. Oh, itu duk beli dekat kedai RM2 tak murah. Oh, kedai RM2 tak ada. Patutnya pergi sini. Yalah. Tengok orang. Ni lah. Kita beli ni. Apa tu? Zipper bag. Senang nak bungkus. Kalau contoh ada daun limau ke, any daun yang nak simpan boleh pakai. Dengan cari sudip. Yang ni silikon ke plastik? Kita naik atas pula. Ayam bot dah. Tahu ada tak? RM5. Towel. Start lah tu. Belakang tu ada lagi. Banyaknya kapibara. Comel kapibara. RM5 je. Nitip. Mami. Kapibara.
Comel gila tu barang tu. Cute je. Tengok ni. Ni kapibara punya ni. So cute. So cute. Tengok tu estetik. Comel beg kapibara. Wish besar kapibara dia. Ni kapibara punya. Bawa bekal. Murah lah. Itulah. Beli kat DIY saya RM10. Tak beras ke? Sampah. Sampah. RM60. Tepoi. Itu RM60. Korang mana yang duduk seorang-seorang, lepas tu nak jimat boleh datang ke Ninsu. Ya, betul. Banyak weh barang dia. Macam-macam ada. Aku rugi sebab tak pernah pergi ke Ninsu. Tapi bang ada kan pasal aku selalu nampak ni dekat TikTok orang beli ni. Ke betul beli benda dragon? Astagfirullah. Astaghfirullahaladzim. Tak. Apa dia? Ni aku tempat. Ada sound effect. Station ni. Aku nak beli fan. Tak ada tu. Betul lah. Sebab aku ada fan. Oh, research pun ada. Wah. Research. Primer untuk base makeup. Tapi comel. Tap. So cute. Ada toner bengkuang. Ni pengorek telinga. Bukan Oh, Pengorek telinga. aku lupa nak bawa, tinggal kat rumah. Tak apa, dah lama tak korek telinga. Bodoh lah. Okay, spender pun ada. Siapa yang ada macam lupa nak bawa spender, Aku nak bawa spender nak pergi cuti kan. Boleh tak? Senang-senang boleh pakai buang. pakai bawa spender guys. Cantik juga spender dia. Comel. Tapi tak tahu lah kalau kena kulit irritate ke. Coli pun dia. Coli pun dia ni ah. Ya Allah. Siapa-siapa yang tertinggal bra tu. Tinggal berapa boleh. Kak apa ni kecil. Siapa yang titik besar. Besar no. Tak keluar nanti. Titik besar kau kena beli 2. Okay. Kat bawah satu, kat atas satu.
Nah, ini yang paling kecil. Ni. Tapi ni untuk saiz budak lah. Tak boleh. Kalau dah ada. Cuba selak aku kat dia yang besar ke? Kalau dah dapur tu. Tengok dia yang besar. Selak lah ke belakang. Tak ada, semua kecil. Besar sikit lah. Besar sikit Tak dia. ada. Paling besar dia Kak D. Kak dia tak ada kat sini, cik. Tak ada, tak ada. Kena beli dua. Kalau terkeluar beli kabel. Apa? Kalau terkeluar beli kabel lagi satu. Lagi guna lagi satu tu. Beli dua kan? Pakai 3. Boleh lah. Bodoh lah. Penat aku juga. Ini apa benda? Blush cream ke? Cream ke apa? Bukan ni. Bukan ni powder ni. Powder. Tahu apa benda boleh cuci mata kat sini. Oh, wow, ni mendatang apa pula ni? Dekat nombor musim panas. Tu nak punya menunggang kuda pun. Itu dia. Kau kena pakai kuku pasir. Tak pernah. Hello. Macam Wally kan? Besar gila soal-soal. Dia kecil sikit. XL. RM10 guys. RM10 guys. Promosi Central ICT. Sebab tu besar-besar je. Masih lagi memilih baju je. Kita nak RM10 tu boleh lah bawa tidur apa. tak ada yang kecil. Besar semua ni anak. Oh ni dia. Ni guys. Tak ada yang kecil. Mana fana? Semua besar-besar. Besar ala. Tengok seluar pula guys. Sini yang boleh koyak ni. Ni ni. Penting. Tabasco. Ni tak boleh kau pakai. Besar macam ni. Ni sama. Ada baju yang menarik. Baju ni. Baju keruncas. Macam pergi pasar malam. Berbulu-bulu dah. Fuck. Macam ni. Tak sikit. Ish, ini apa kuping? Bodoh lah. Kau secucuk. Nyonya. Nyonya. Tengok mencari. Tak tahu nak buat apa kat dalam kedai ni. Tengok macam tak ada dalam tujuh ni baju putih. Bukan layan juga kan? Bukan saya. Bukan layan. Cepat je. Ya ke? Tapi dia punya tangan bodoh sikit. Selesai dah pergi. Apa
Bersaulek. Bersaulek. Dah akan masuk MMB pula. MMB kat sana. Nampak ke? Bawah ni ada pesta. Deepavali. Sebab kita orang nak Deepavali. Kita orang Malaysia dah nak merayakan Deepavali pada tanggal 20 hari bulan 10 nanti. Ini saja berjalan-jalan di Sunrise. MMB. Dah akan pergi sana MMB. Let's go in. Let's go eh. Nah. Kau boleh pakai semua ni. Beli baju raya beli macam ni sikit. Lihat kita di sana. RM23. Cuma nak kena iron eh. Iron dah ada iron. Tapi sejuk lah kain biasa. Dah Dah keluar keluar dah. dari MMB. Sabusan. Tiba-tiba sampai kat Mizu. Yeah, on the Mizo. Ni dia tak ada. Okey. Hmm? Mana dia? Oh. Yalah. Terima kasih. Share guys. Sebab takut kemanisan. Belum lagi tengok muka dia ni lagi manis. Kita naik pula. Apa tadi? Tiba-tiba air Mizo rasa petai. Kereta pula air kopi. Tiba rasa petai. Itulah. Tiba rasa petai. Jadi kita orang order ice cream latte. Ada ice cream and then latte. Ya. Latte, ice cream on top. Kurang manis. Sedap. Dia tak ada gula ya guys. Sedap. Ni mana masuk dalam ni? Ni apa? Dia dah gelap sikit. Siapa yang tinggal air dalam ni? OMG, apa kita nak buat ni? Panas lah. Bau kejap. Sini je yang paling gelap. Paling gelap kan? Gelap-gelap. Gelap-gelap. Baik kita lakukan di sini. Dah habis guys, kita orang main. Dah habis dah. Dah. Dah habis dah tu. Dah habis tu. Okay, jom. Dah baik kita main tempat lain pula.
tucap-tucap. Okay, kat sini. Tucap-tucap bazar. Ya, rakam-rakam. Okay, ni kita ada lampu. Apa nama tanglong kan? Ya. Dan payung-payung terbalik. Kita pula. Betul lah. Kita boleh tengok di dinding. Tengok apa? Kita ada ni design lah. Ni ada gambar harimau menari. Tiba. It's time to cari parking. Cari kereta dekat parking. Dah sampai. Tak beli beg lah. Jadi beli beg sebab dia tak nak bagi kita beg tu bonus 100 dapat dia beg. Patutnya kena bagi 100. Harga dia 79 lah. Itu dah harga clearance. Kita kata kena ambil satu beg kecil dan satu beg besar, so kita orang cancel lah. Sebenarnya kita tak ada duit. Kalau dia bagi RM50 dua lah, kita orang ambil. Ataupun 102. Dia antara dua je. Dua-dua nak yang besar. Orang dua-dua nak ambil beg yang besar. Mana boleh satu kecil satu besar? Tak apa. Yalah, tu je cerita tadi. So kita orang cancel lah beli. Walaupun beg clearance pun kita orang rasa macam tak mampu. Bye. Jumpa lagi in the next one. Bye. Bye.